muncul satu perubahan kecil yang cuba menawarkan alternatif. Aku balik 10.30. Jap, saya kena manually dispense. Murah, RM1 seliter. Totally kaput. Totally dah tak boleh pakai. KO terus. Tak, even customer pun tegur aku. Orang yang mula berniaga ni, terutamanya kalau ada bisnes baru, sebenarnya risiko lemah jantung sangat tinggi. Adi cakap aku degil. Mana ada? Aku paling baik tu pendengar cakap. Awalnya dia memang seorang yang degil. Tak melawan. Aku dulu lagi kalau orang tua cakap aku dengar. Memang aku selalu marah dia. Dia degil dia tak nak pakai apron yang pertama. Tak nak lawan. Tapi akhirnya dia ikut lah. Degil lagi akulah. Bermula di sini, tempat ini kelihatan seperti sebuah perniagaan. Ni bukan main-main ni. Ni kena betul-betul. Memang ini satu eksperimen. Bila kita dah mula beroperasi, kita tak boleh dah nak hentikan, dan setiap orang yang datang tu first impression dia penting. Pintu besi diangkat, kunci diputar, lampu dinyalakan satu baris demi satu baris. Jadi speed is everything. Selalunya kena dah kira, kita dah susun semua, you everything ni must add up kan. Sebuah pintu besi diangkat, kunci diputar, lampu dinyalakan dalam ruang yang masih kosong. Ini kurang ya? Bahagian awal hari dipenuhi dengan pengulangan. Permukaan yang sama dibersihkan lagi dan lagi. Aduh. Kedai ni self-service. Syafiq tidak mengumumkan kehadirannya. Dia bergerak seperti seseorang yang telah melalui rutin ini terlalu banyak pagi untuk dikira. Kalau kita open food delivery, harga dia dah tak boleh nak jadi murah lah. Kan? RM4. Di dapur, masa lebih dirasai daripada diukur. Menjelang lewat pagi, rentak mula berubah. Tidak mendadak, hanya semakin laju. Pesanan masuk, kemudian lebih banyak. Tiada perbincangan sama ada pasukan sudah bersedia, tiada masa untuk itu. Lagi-lagi tambah hari Jumaat. Orang nak pergi solat Jumaat. Kan, rehat. Nak pergi solat lagi, nak rehat lagi. So kalau kita tersekat nak menjedia, nak preparekan food tu, orang akan marah. Kunyit untuk ayam masak merah. Sebelum kita campur dekat kuah masak merah. Okay, stay safe. Bye. Stay safe. Oh, COVID. Tak biasa buat tak penat lah. Tak ada tak penat. Tak biasa, tak biasa. Kadang-kadang plating tu 2 orang, kitchen tu 3 orang, yang buat plating 2 orang. Kadang-kadang kita terima bulk order tadi tu, ingat bulk order kan, lepas tu order yang walk in tu banyak kan.
Jadi mungkin terlupa. Dalam masa dia nak buat preparation tu kan, dia terlupa nak letak. Kadang-kadang kita tengok slip order tu pun kita tengok macam ni. Okey, kita terus letak. Dan masuk lagi. Cepat-cepat staff pergi ambil, receipt tengok, okey masuk, okey prepare. Dan mungkin di situ ada sedikit tak perasan. Jadi bagi hal yang sedemikian, saya minta maaf lah. Pas kita buat penambahbaikan semula kesum yang istilahnya tutup 2 hari tu, obvious yang paling besar adalah dari segi operation staff. Nampak lebih tersusun dari segi cleaning, dari segi masak, dari segi preparation untuk masak. Banyak yang improve. Banyak tu maksudnya yang aku tak terfikir boleh. Macam dulu YB kata 5 minit lah makanan sampai. Susah kita nak compete dengan giant semua. Tapi diorang boleh buat lah. And tu lah, props to them lah kan. Aku rasa benda tu macam satu pengajaran juga bagi aku lah, untuk tengok how things went from south to north in a way lah kan. Tapi still lah, no excuse. Maaf kepada yang kena tu. Tapi kita dah work on a refund lah pada dia, and harap dia boleh datang and kita mungkin boleh belanja lah. Tapi daripada situ kita belajar, dan I think now we're in a much better position lah. Angka-angka itu tidak menceritakan kisah kemenangan. Ia menceritakan kisah kelangsungan. Cukup untuk esok ataupun tidak. Biasanya sebelum kedai tutup, kita prepare untuk besok lah. Macam kacang, ikan bilis, telur rebus, dengan bahan-bahan kita cuci semua, pinggan mangkuk semua lah. Supaya besok pagi diorang boleh start terus pakai. Macam dengan cuci lah. Kalau boleh kita cuci, make sure besok boleh guna terus kitchen. Yang paling leceh tu menggoreng ni lah. Menggoreng ni sebab dia nak betul-betul kan, supaya dia tak hangus. Lepas tu ikut kita punya standard lah. Usahawan ni sebenarnya cabarannya lain lah. Tak macam orang yang bekerja makan gaji lah. Just dia membuka minda abang, bekerja dan mengusahakan sesuatu perniagaan ni memang berbeza. Tapi dia quite fun dan seronok. Di samping kita ada teammate yang bagus, staff yang berpengalaman kan. Kita semua tim kesum ni sharing lah, berkongsi pandangan kita, pengalaman masing-masing.